Gaming test untuk Vivo V50 yang mana dia menggunakan Snapdragon 7 Gen 3 kan. Nak tengok powerful atau tidak? Jom kita mula. Jadi untuk kita punya testing game, kita macam biasa ada 6 jenis game. Antaranya ialah Mobile Legends, PUBG Mobile, Genshin Impact, Call of Duty Warzone dan juga Honkai Impact. Jadi kalau nak tengok kat sini, saya baru je habis charge kat sini, bateri pun 100% lagi. Kalau nak tengok suhu dia mungkin panas sikit lah. Suhu dalam 34 sebab lepas charge kan kat sini. Kalau kat bahagian belakang ni mungkin nak kata sejuk juga pun tak, lebih kurang 34.9, panas sikit je. Jadi kita akan cuba dengan 6 jenis game ni, nak tengok Snapdragon 7 Gen 3 ni power atau tidak, Vivo V50 ni power atau tidak. Jadi kita dah berada dalam Mobile Legend Bang Bang. First kali lah kita nak tengok bahagian setting. Macam nak tengok dia punya frame rate, dia hanya ada sampai super saja. Dia patut ada ultra kat sini, tapi grafik dia ultra kan. Kemungkinan lah kita kena tunggu sikit dia punya update lepas ni. Apa pun kita akan mulakan satu game dan jom tengok macam mana kualiti grafik dia. Alright, kita dah berada dalam game Mobile Legend Bang Bang. Okey, kita nak tengok macam mana prestasi 7 Gen 3. Sebab Snapdragon 7 Gen 3 ni boleh dikatakan setanding dengan kelas-kelas flagship. Cuma je dia masih lagi dalam kelas 7 series kan. Yang itu macam orang akan rasa macam alah ni mesti mid range yang biasa-biasa, tak best kan. Tak juga. Dia memang powerful sebenarnya. Apa pun kita akan check lah ni kan. Macam mana suhu dia, macam mana kualiti dia. Awal ni tengok okey je. Saya jangkakan suhu dia tak panas pun kat sini kan. Apa pun kita akan habiskan satu game dulu. Alamak, kalah kat sini. Tapi tak apa, kita dah habiskan satu game. Jom tengok suhu dia macam mana. Dekat depan kita ada dalam 37.5. Boleh katakan agak panas sikit kat sini. Tengok kat belakang-belakang. Kat bahagian belakang kita tengok 37, 36.9. Okey, 36.7. Saya rasa kat bahagian depan lah yang panas. Mungkin disebabkan skrin dia lah. Apa pun kita akan pergi ke tepi dulu. Biarkan dia kat bahagian background. Kita akan cuba PUBG Mobile. Jadi kita dah berada dalam PUBG Mobile. Okey, kat bahagian background saya tak clearkan data tau. Jadi kemungkinan lah phone ni akan lebih panas. Tapi disebabkan saya nak cuba untuk tengok stres ataupun tidak phone ni, kalau anda nak main pastikan anda clear lah kat bahagian belakang tu. Jadi saya nak gunakan grafik Ultra HD dan juga Ultra. Jadi let's go, jom tengok macam mana kualiti dia. Jadi kita dah berada dalam PUBG Mobile. Nampak gaya smooth je kat sini. Okey, walaupun grafik yang paling tinggi kat sini memang nice, tapi itulah, kalau nak tinggi lagi anda boleh gunakan yang smooth tu kan. Yang rasa lebih lancar kat sini. Tapi ni okey je ni, nice je. Apa yang saya suka tentang phone ni ialah kan, dia ialah sebuah smartphone yang ringan dan nipis tau. Jadi kalau nak main game ni memang rasa selesa. Jadi tak adalah rasa lengur cepat sangat kan. Kalau nak main game yang lebih lama tu, memang saya sarankan Vivo V50 ni lah. Nampak gaya grafik dia pun nampak smooth je kat sini kan. Cuma nak tahu suhu dia macam mana. Jom kita akan tengok macam mana. Alright, dah menang kat sini. Let's go. Jadi jom tengok suhu dia macam mana. Kat bahagian depan kita ada lebih kurang 38. Oh, dia makin panas Saya rasa mungkin disebabkan memory management kat bahagian belakang tu yang kurang sikit kan. Tapi still 38 tak berapa nak panas sangat lah. Kat bahagian belakang lagi sejuk lah kat sini kan. 37.7. Apa pun kita akan ke game seterusnya. Kita tak nak clearkan RAM, biar je dulu. Kita akan ke Genshin Impact. So dalam Genshin Impact, first kali sebelum kita start, kita akan adjust grafik. Macam anda nak tahu, kalau saya memang kalau buat untuk gaming test akan guna dengan highest lah kat sini dan 60 frame per second. Yang lain saya rasa okey, preset open ni tak ada apa. Jadi let's go. Jadi kita dah berada dalam Genshin Impact. Okey, first kali kalau tengok dari segi grafik dia tak ada lah smooth, terlalu smooth sangat. Just okey lah saya rasa kalau nak main kat sini kan. Apa pun untuk Genshin Impact ni, sekejap lagi kita akan tengok lah kan. Pada awal ni memang rasa okey je kan. Janganlah tengok lah, nak kata frame ni terlalu tinggi, tak ada dah sangat. Tapi kalau nak main Genshin Impact, saya rasa pas je ni, tak ada masalah pun. Apa pun saya rasa saya kena main dalam mungkin 10 minit macam tu, 15 minit. Dan kita akan tengok macam mana suhu dia kejap je lagi. Jadi dah lebih kurang 10 minit dekat sini. Jom tengok suhu dia macam mana. Saya rasa agak panas agak sini kan. Jom tengok. Dekat bahagian depan kita ada suhu lebih kurang 43.4. Yes. Memang panas untuk Genshin Impact. Dekat bahagian belakang kita ada 43.2. Wow, depan belakang ni panas Jadi kepada anda yang memang minat untuk main Genshin Impact kat sini, saya lebih sarankan nak guna grafik yang biasa saja dekat sini. Okey? Sebab apa, kalau guna grafik yang paling tinggi, anda akan tahulah dia memang akan panas sampai 43 kat sini. Jadi kita tak nak clearkan RAM, ataupun anda boleh clearkan RAM
juga untuk dapatkan suhu yang lebih optimum. Kita tak nak klikkan rank kat sini, kita akan terus ke Call of Duty Mobile. Jadi kita dah berada dalam COD Mobile. First kali dekat bahagian setting audio dan juga grafik. Kalau low anda boleh gunakan Ultra, very high anda boleh gunakan sehingga maksimum saja kat sini. Jom. Jadi kita dah berada dalam COD Mobile. Wow, grafik dia memang rasa smooth kat sini. Saya suka. Kalau macam ni baru best kan nak layan game. Tapi itulah yang tadi suhu dia dah panas. Kalau main sambung game ni dia akan rasa sedikit panas lagi lah. Tak apa, kita akan habiskan game ni dulu. Kita tengok dulu COD Mobile ni grafik dah cun, tapi macam mana dengan suhu dia. Alright guys, kita dah habis untuk COD Warzone. Jom tengok suhu macam mana. Kat bahagian depan kita ada suhu lebih kurang 39.5, hampir-hampir ke 40. Saya rasa macam Genshin saja, tapi nampaknya COD Mobile pun dah panas kat sini kan. Saya tak sure lah, mungkin disebabkan range management yang kurang baik dekat Vivo ni lah. Apa pun, jom kita dah habis settle game ni. Okey, kat bahagian belakang kita ada kita akan ke game kita iaitu COD Warzone. Alright, kita dah berada dalam COD Warzone. Tengok dekat bahagian grafik kat sini. Jadi kat sini anda boleh custom lah. Kita akan gunakan high graphic detail kat sini. Kita memang nak rasakan dia panas kat sini. Nice. Jom let's go satu game. Alright, settle untuk COD Warzone. Nice kat sini kan. Jom tengok suhu dia macam mana. Dekat bahagian depan kita ada lebih kurang 42.3 Okey, memang panas kat sini. Kemudian kat bahagian belakang kita tengok lebih kurang 42.3 juga. Wow, nampak gayanya COD Warzone pun panas juga kat sini. Apa pun, kita akan ke game yang terakhir kita, Honkai Impact. Alright, let's go. Jom tengok bahagian setting terlebih dahulu. Kat sini bahagian setting yang kita ada dari segi grafik, anda boleh gunakan quality recommend lah. Tapi saya nak guna maximum juga. Sebab nak tahu kan pergi ke mana dia ni. Okey, kita guna high juga kat sini. Okey, nice. Jadi, let's go. Kita cuba attack satu. Tengok. Okey, tak pun tak. Untuk pengetahuan anda lah, saya suka smartphone ni disebabkan dia nipis, ringan, main game sedap. Dia punya screen, bukan screen lah, dekat body dia lengkung kat sini, sebab tu lah best. Nak kata phone-phone lain banyak jugalah macam ni kan, tapi nak perfect macam ni dengan bateri yang besar, itu susah nak dapat. Cuma dia tak ada IR blaster lah. Bagi anda yang tak kisah, tak nak suka remote ke apa ke, okey lah kot. Apa pun, kita akan habiskan game ni terlebih dahulu, dan kejap lagi kita akan tengok macam mana suhu dia kan, okey ataupun tidak sebenarnya. Alright, dah habis satu game kat sini. Jom tengok suhu dia macam mana. Kita ada lebih kurang 41.5. Okey, nampak gaya Genshin Impact. Honkai Impact dia tak panas sangat. Kat bahagian belakang pun dah 41.3 macam tu. Nice. Tapi itulah, dia still lagi panas lah kalau dah secam 40 kat sini. Jadi pendapat saya tentang Vivo V50 ni untuk 7 Gen 3 ialah, kalau anda main game, kalau contoh game-game yang bergrafik tinggi macam Genshin Impact, macam COD Warzone, game-game yang agak latest juga lah, dia kurang sikit lah. 7 Gen 3 still lagi powerful kalau nak main. Cuba anda mungkin kena tukar kepada grafik yang medium, ataupun mungkin kalau nak maksimum pun tak boleh lah. Gunakan yang high saja. Jangan guna ultra. Itu pendapat saya lah. Tapi bukan untuk semua game yang dipanas. Pendapat anda tentang Vivo V50